terima kasih Ustaz Hafiz atas kesudian beliau untuk menerima jemputan kita ini. Mungkin beliau nama sebuah ni sebuah tinggi walaupun dia tak tinggi. Jadi Ustaz merupakan pegawai penyelidik Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi beliau tinggal di Taman Penaga Mewah Sikamat Seremban. Itulah yang maklumat yang saya terima lah. Setakat ini nanti kalau ada apa maklumat, jadi Ustaz akan maklumat kepada jemaah kita nanti. Jadi sebelum kita memulakan kuliah kita pada malam ini, akan ceramah malam ini, dan terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada semua cara anugerah dan tiap kita mendapat pahala dari atas apa Ustaz ceramah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim la wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kan Tuan Kursi, juga penasihat surau Datuk alias Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kali pertama persuating, banyak kali dah. Adalah dua, sebab ada mak mentua punya saudara di sini. Cuma kalau tak kesen mana tompet tak pasti nak nyebut. Sebab biasa pergi mak mentua je tunjuk, kita ikut je. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, hanya orang nilai adalah poket bahasa ni 9 tu, tapi sahabat sekolahnya di Ma'had Ahmadi. Saya lanjutkan Ahmadi, kemudian saya lanjutkan pelajaran di universiti di Maghribi Morocco, juga bawah tajaan daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Nah, itu yang kat sana pun duduk dengan orang Negeri Sembilan juga. Nah, itu yang tak hilang bahasa Negeri Sembilan tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dalam kesempatan kita pada tahun ini 1440. Jangan lupa tuan-tuan. Dia kadang dia ingat je, dalam lupa dia tahun hijrah. Hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah, tahun hijrah ni adalah tahun yang mula diasaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kenapa Sayyidina Umar buat tahun hijrah? Sebab Sayyidina Umar nak supaya kita orang Islam, kita ada identiti kita. Jangan semua benda nak ikut orang. Cuma malang sekali tuan-tuan. Hari ni kalau kita tanyalah dalam surau ni pun, berapa orang yang dia ingat bila tarikh lahir dia dari hijrah?
Tak apa ingat dah tuan-tuan. Tak ingat dah. Sedangkan bila kita bincang dari sudut hukum fiqh, anak yang lahir akil baligh itu kalau anak perempuan pada 9 tahun kan, kalau lelaki pada usia 15 tahun. Tuan-tuan tahu tahun 9 tahun dan 15 tahun ni bukan Masihi tapi tak tahun Hijrah. Jadi sebab tu beberapa tempat tuan-tuan, saya ingat dah birthday itu daripada lain nak buat birthday ikut barulah lain daripada Islam. Dan saya nak promote jugalah tuan-tuan, sebab saya persekutuan kita ada merupakan sijil untuk hijrah. Tuan-tuan ke JPN tak ada siapa pula mufti nak keluarkan sijil kan, itu simple je lah tuan-tuan, paling kurang dari sudut bulan hijrah. Dan siap dalam sijil tu tuan-tuan, kita letak bulan malam kita itu macam mana bentuk bulat ke, purna ke, separuh. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang hijrah ni benda yang sangat umum kan. Saya ni hijrah jugalah. Itu pun kadang-kadang salah juga nak menyebut batang warna tu tuan-tuan. Dulu balik daripada belajar di naik KTM, bila berhenti dah semua orang balak. 2 kali dia ulang sekali dah lah, batang benar kata dia. Tuan-tuan, asal hijrah ke Seremban. Tuan pun asal Serating, balik duduk berhijrah di Seremban. Itulah hijrah dari sudut umum. Saya lagi lah bukan sekadar hijrah dari Ilai ke Seremban. Pun orang kata, ustaz tak payahlah pakai berwarna sampai setengah jam balik. Dah lah pindah daripada Batam ke Seremban, kerja pula Kek Putrajaya. Berhenti ni je. Hijrah pula ke Putrajaya, hijrah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita, kalau boleh kita nak secara umum apa dia hijrah. Kalau tuan tanyalah, dapat pun okey kan, kok bini tak datang, bini tanya apa dapat tadi, dapat sebut yang ini pun okey. Hijrah itu adalah berkaitan dengan, walau tiap-tiap tahun ceramah ma'al hijrah memang, tapi itu hakikatnya tuan-tuan. Tak besarnya korbanan sampai tuan-tuan ada satu adat kita dalam Islam ini, ibadat saya bagi tempat tuan-tuan, ibadah korban ni dia bukanlah sangat kita menyembelih lembu tu. Sembelih lembu ni ada orang yang duit lebih, lebih besar dari sembelih lembu ialah sejauh mana kita sanggup mengorbankan apa yang kita ada untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam bab itu, dalam benda kalau kita nak berubah memang memerlukan ada pengorbanan. Tak ada benda tak perlukan pengorbanan. Nak nikah dulu
susah payah nak mengorat isteri lah macam-macam, kojak merajuk pula dia. Isteri ada sekali ada belakang tu tuan-tuan. Dapat nak nikah, pounding kepala pula cari hantaran. Sanggup makan Maggi, sanggup apa forward semata nak nikah ni. Lah kahwin anak, dapat anak, korban juga. Korban duit, berkorban tenaga, itulah kehidupan tuan-tuan. Tak boleh nak elakkan. Tapi yang sukarnya adalah pengorbanan untuk kita ketaatan kepada Allah wa ta'ala daripada kita ikhlas sekejap tuan-tuan, memenuhkan ruang. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, pengorbanan yang paling untuk kita melakukan kalau kita bincang ibadah korban, mula daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam, dia tinggal dan bini dia di satu tempat yang tidak ada air, tidak ada orang, semata isteri dan bayangkan tuan-tuan, hari ni orang yang pergi, dia pergi ikut jemaah tabligh kan, hari itu orang kata macam-macam, apa ni tak sayang bini dia, biar bini seorang-seorang kat rumah, kata dia. Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan yang masih tinggalkan isteri dalam keadaan di tanah yang tidak ada apa-apa. Kalau orang kita hari ni kok sampai cerita ke orang Serating tuan-tuan, orang Serating gila, apa macam tu ni kan. Tapi itulah Allah mengajar kepada kita, ada keadaan yang mungkin dari akal kita tak terima, tapi itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya, seorang makcik dia tanya, Ustaz, nak dia ni dia nak naik pangkat manager tahu. Kok orang Serating tak tahu manager, payah. Manager tu kan. Tapi di satu, kalau saya sebut nanti semua orang tapi dia kata nak jadi manager syaratnya kena bagi semua bahagian ni. Masuklah antara bahagian itu ialah bahagian. Saya kata sampai tu dia meluar. Dia kata anak kerja Ustaz, baru beli kereta, baru beli segala-galanya. Tiba dia kata dia nak berhenti pula kerja. Minta saya pula nasihat. Saya kata, dari sudut hukum Islam, agama yang tak boleh tolak ansur langsung. Agama kata kan memang pekerjaan itu pekerjaan yang haram. Orang contohnya dia bekerja di bank konvensional, bank riba. Mai tu orang Islam kita yang masih bekerja. Adakah suruh kita berhenti time tu? Tidak. Sebab agama tahu dia tanggungjawab anak. Siapa nak tanggung anak dia makan. Jadi agama bagi ruang. Oh, ini memang di awal ni. Jangan risau kan. Saya rekod dekat Seramban ni, ustaz paling laju ceramah. Dia tak ada lama-lama tu. Azan maghrib berhentilah kita. Jangan risau. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia sama. Tapi saya kata tak perlu berhenti. Dalam masa sama kena usahalah cari kerja lain. Tapi dalam ketika ini call balik, dia kata Ustaz tak ada dengan Ustaz, dia berhenti juga. Saya nak kata tuan-tuan, maknanya dalam bab ketaatan juga memang ada keadaan kita, isteri Nabi Allah
Ibrahim Hajar bila ditinggalkan di padang pasir kan, duduk kat tengah-tengah padang pasir. Tak ada apa. Kok kan tinggal kat RNR pun okey lagi. Macam mana paling-paling kurang minta tak ada apa. Cakap apa tuan? Letak tinggal. Sambil dia jalan, sambil tinggalkan isteri dia. Tiba-tiba cuba kita bayangkan hampir daripada jauh tu, kau gila ke apa je kan. Dia jauh, dia jerit sikit je. Dia kata, Allah rakamkan ayat dalam Al-Quran. Allahu amaraka, panjang dalam bahasa Arab itu tanya. Sebab itu imam kalau panjang depan tu tak sah sembahyang takbiratul ihram. Ada tuan kadang-kadang setengah tempat takbiratul ihram tu dia gomar panjang. Allah tak sah. Sebab apa? Itu kan asal daripada Allah Maha Besar. Dia jadi adakah Allah itu Maha Besar? Dia tanya. Kena hati-hati. Azan itu nak sodak kan? Adik-adik tahfiz. Kena ingat dia nak sodak tapi tersalah dari sudut hukumnya. Apa? Allah Akbar Allah. Contoh kan. Dia panjang di depan tu. Tak sah. Azan yang salah dari sudut maksudnya. Hajar tanya satu je. Allahu Akbar. Ibrahim. Apa kata Hajar? Kata Hajar, dan innallaha la yudayyi'. Innallaha, kalau betul Allah tidak akan sia-sia. Ini dan kena ada dalam tuan-tuan. Jadi rezeki contoh. Bertolong antara taatan kepada Allah dengan maksiat. Mana nak dahulukan? Kena dahulukan ketaatan. Dahulukan ketaatan, dia perlukan tadi kepada pengorbanan. Bila sebut tentang Nabi dan para sahabat berkorban segala-galanya. Segala-galanya mereka berkorban. Ada sahabat yang mula berhijrah. Sahabat yang mula-mula berhijrah ke Madinah Munawwarah, namanya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Istrinya siapa? Siapa dia? Isteri. Salamah. Anak dia siapa? Salamah. Syarat ni ingat nama tu kita paling kan. Sekarang nama macam-macam polik-polik nama tu. Kristina Artisha anak dia. Masalah tu kadang-kadang kita, Ustaz, saya nak minta pandangan Ustaz, apa maksud makna dulu nak nama. Kemudian dia tanya kita, paning kepala tuan-tuan. Ada dalam bahasa Arab kistisha ada. Okey. Jadi Arab ni dia mudah. Dia panggil nama istilahnya. Kalau dia ikut pada nak sulung, orang Sorotim buat, tapi polik lah tengok kan. Budaya Arab dia ikut nama anak sulung. Anak sulung siapa nama? Biasa yang lelaki lah. Jadi kalau nama anak tu Salamah, abahnya dipanggil Abu Salamah, maksudnya abah Salamah. Mak Ummu Salamah, mak kepada Salamah. Nama Ummu Salamah ni sebenarnya ya, nanti tuan-tuan, Ummu Salamah ni biasa dengar tak ada siapa? Ummu Salamah siapa dik? Apa dah? Salamah ialah salah seorang ibu Salam. Tapi asalnya dia berkahwin dengan Salamah. Tuan-tuan, dia cerita bahawa Ummah dan Abu Salamah ni ialah yang paling terkenal di Mekah sebab dua-dua handsome, dua-dua, dan mereka ni pasangan
yang sangat-sangat bahagia, tuan-tuan. Nanti kita akan tengok, tuan-tuan. Bila kewafatan Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah wafat ketika mana peperangan Badar, kalau saya tak silap. Dia wafat. Bila wafat Abu Salamah, umur apa? Umur macam orang serating lah, tuan. Dia kata tak ada boleh ganti laki dan, kata dia. Ada orang yang boleh ambil tempat Abu, romantik, penyayang, baik hati, soft. Kadang raja nak buat macam mana dah pokak, Ustaz. Kan tak terdengar, cakap belakang nak. Kun cakap pun lembut. Tak akan gantikan tempat Abu Salamah. Cinta tak cintanya Ummu Salamah. Nanti kita akan tengok lagi kisah cerita dia tu. Tapi nak cerita ujungnya, bila Abu Salamah mati, Ummu Salamah ingat ada satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, kalau kamu ditimpa musibah, maka bacalah Allahumma jurni fi musibati wa khulufni khairam minha. Tapek Ustaz laju buana. Tak apa, baca bahasa Melayu. Allah, ganjarilah di atas musibah yang kau berikan. Dan yang kedua, musibah ini dengan perkara yang lebih baik. Kan? Okey, Nabi ajar. Ingat doa tu. Tapi dalam Ummu Salamah baca sambil dia kata boleh ganti. Akhirnya, tuan-tuan, siapa yang melamar ialah afdalul khalqi alal itlaq, manusia yang mulia dalam dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nak ajar kita lah, maknanya doa sangat-sangat powerful. Ni orang Islam. Taklah bila mati bini sedih muka. So ajak minum pun tak nak dia. Sebab teringat kat bini, kata dia. Itu bulan pertama, tak payah percayalah orang lelaki dia. Jadi itu yang ditunggu-tunggu selama ni kan. Tapi doa, tuan-tuan. Orang perempuan bukan kematian je, jangan ingat kematian je. Apa musibah yang menimpa, Allah Ta'ala takdirkan kono scam. Sekarang ni kan banyak AI, tuan-tuan. Tok yang ramai percaya dia dengan AI tu. Dia nampak apa Tun Mahathir bercakap, dia percaya Tun Mahathir. Kan Mahathir tu dah orang lain, suara tu. Tipu dengan duit. Berapa hilang? 5 Ustaz, duit KWSP. Ya Allah, apa yang kau uji aku dengan yang lebih. Kena yakin percayalah. Tak yakin tak percaya, mana, tuan-tuan? Okey. Jadi Ummu Salamah ni, ceritanya, tuan-tuan, Abu Salamah bila dia dengar keizinan daripada Nabi berhijrah, sahabat radhiyallahu anhum ni di Mekah, berapa lama, tuan-tuan? Berapa lama di Mekah Mukarramah? Senang je ingat, tuan-tuan. Nabi menjadi Nabi berapa lama? 23 tahun, kan? 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun di. Kau dah ingat tu? Ini poin kedua. Pak bini tanya lagi, apa lagi poin yang lain? Poin kedua, tuan-tuan, 23. Tuan-tuan tahu? Bayangkan, tuan-tuan, lebih daripada sebahagian waktu perjalanan Nabi itu, iaitu di Mekah, Nabi diseksa, dihina, disakiti dan diancam bunuh. Saya nak puas Mekah lah, Ustaz, nak doa sana mustajab sikit tu dia kan. Saya tanya, Nabi ni kek berdoa ke? Siang malam Nabi berdoa, sahabat berdoa. Nabi manusia yang paling doanya mustajab. Doa kat mana? Kek Mekah. Berapa? 10 tahun. Bukan saya Mekah bukan tempat mustajab. Ya, salah satu daripada tempat yang mustajab. Tapi bukanlah makna nak doa kena ke Mekah je, tuan-tuan. Doa pula dia. Sedangkan
Kita ni orang Islam, Nabi ajar ada tompek-tompek yang kita disunatkan berdoa. Mana dia? Antara azan dan doa. Itu juga kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Tompek yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika mana dia sujud. Doalah, tapi jangan imam. Orang lama mana pula imam ni sujud. Dan tuan-tuan, satu lagi orang kita pula terus sembahyang hajat. Terus sembahyang hajat ni nak doa bila? Doa sujud yang terakhir. Punyalah. Saya tak tahu sekarang ada tidak. Dia buat sembahyang hajat. Doa UPSR. Pergilah baca Yasin post main hajat. Dia sujud tu saya ingat hampir sejam tu. Naik segala. So nak pitam dah bila nak habis ni kata ya Allah saya nak semayang ni kata. Tak pergi kan. Semayang hajat ni bukan makna kena doa ketika sujud je. Lah doa selepas semayang boleh. Semayang boleh, cuma semayang jangan cakap dalam hati. Salah semayang. Cakap dalam hati doa. Dan sujud juga bukan hanya sujud terakhir, setiap kali sujud. Setiap kali sujud doa. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Masalah doa minta. Cuma ustaz, tapi orang kata memang mustajab. Jadi kata dia kan, saya ingat mungkin sebab tuan-tuan, bila kita pergi Makkah tak panas-panas semayang jemaah waktu tu semayang 5 waktu. Waktu Qurannya dia datang awal Imam Makkah lagi. Dia mana tak mustajab doa, dia balik ke surat tadi buat. Okey. Jadi maknanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak mudah. Di segala kesakitan termasuklah kita dalam sirah kan, Nabi tengah-tengah semayang datang Abu Jahal, dia pusat unta. Kan tahu korban kan? Ada tali pusat bambu kan. Tuan-tuan bayangkan dalam keadaan hanyanya hamisnya tengah semayang, letaknya atas kepala. Kurang tak ajar. Sampai tahap Nabi dan keluarga diancam, sekat daripada, diboikot tuan-tuan oleh seluruh penduduk Mekah. Bayangkan, bukan sehari dua, bertahun disekat. Sampai ada riwayat mengatakan Khadijah itu wafat antara kekurangan bekalan makanan, kena sekat dengan orang Mekah. Bayangkan tuan-tuan, Khadijah ni asalnya adalah orang yang paling kaya Makkah Mukarramah, tapi untuk agama sampai tahap ada riwayat dia meninggal dengan ada. Nah, ini perjuangan. Jadi sepanjang kezaliman yang dilakukan kepada orang Mekah, kadang kita tanya, Ustaz, kenapa Allah tak bantu Palestin ni? Palestin lama dah kena seksa, kenapa tak bantu? Kan kadang-kadang kita tanya kan. Ada satu ajaran tu, syar. Dalam bahasa Inggeris panggil the problem of evil. Dalam bahasa Melayu saya tak sampai cari. Tapi maknanya ajaran ni dia kata Tuhan tu ada, orang Palestin kan anak itu dibunuh sampai mati tanpa anak-anak tu apa dosa pun. Dia kecil lagi, tak tahu apa, mati. Dia kata kalau Tuhan ada, takkan benarkan benda itu berlaku. Menunjukkan apa dia? Dia menunjukkan Tuhan tu sebenarnya tak ada. Ini kesimpulannya tuan-tuan. Kata kita hidup ni tuan-tuan, sebagian tempat dia baca surah Al-Mulk kan. Surah Al-Mulk bagi tahu apa dia? Kita hidup ini ialah linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup dunia tujuannya adalah untuk uji. Kita paksa. Ujian tuan-tuan, boleh tak cikgu yang ajar kita kata tak? Tu tahu cikgu tolong. Dia susah poning kepala nak menjawab ni kan. Tak bantu ketika itu.
ujian. Itulah dunia ni tuan. Ini tempat manusia itu diuji. Keadilan yang sebenar hari kiamat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya nak Salamah, teruknya mereka ni di Nabi terpaksa perintahkan sahabat ni mula dah berhijrah ke Habsyah. Hijrah yang pertama sebelum Madinah. Hijrah Habsyah pun berapa ramai boleh pergi ke Habsyah. Sampailah Nabi dapat keizinan untuk hijrah ke satu tempat Yathrib, asalnya sekarang kita panggil Madinah Munawwarah. Hijrah ke Madinah. Bila izin kira juga lah tuan-tuan, pengorbanan panih, pengorbanan kan. Jadi tuan-tuan, Ummu Salamah radhiyallahu anha ni antara yang awal mula berhijrah dengan Abu Salamah. Bila dia nak berhijrah, dah siap dah kelengkapan apa semua, masa tu hanya bila dia bawa anak dia Salamah ni semua siap dah, apa beg apa semua nak tiba-tiba baru keluar daripada datang tapi jangan kau bawa kami ke Yathrib, kami tak nak kau. Tuan-tuan, Ummu Salamah tinggal dipisahkan bukan saja dengan laki dan anak dia. Tak mudah tuan-tuan. Kita faham kan? Boleh gila tuan-tuan. Ada satu kes saudara saya lah. Dia bagi anak dia bulan dia bagi masa sahur, dia bagi sausage. Sebagian kata hot dog. Tu pun tak faham nama anjing yang panas. Kalau pensijilan halal tu tak nak dapat sijil tu sebab nama pun masalah, nama anjing. Jadi tu tersekat di tekak pernafasan. Tersah suami dia minta cerai. Tuan-tuan, ni realiti. Di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, kita habis cerita Abu Salamah. Jabatan Mufti Wilayah tuan-tuan, orang yang tak botol ni ramai tuan-tuan. Ada satu kes dia datang. Masa tu baru dia datang. Dia kata saya nak mufti, kata dia. Tuan Mufti, saya macam-macam kerja dia. Takkan nak jumpa orang je. Apa-apa soalan nak tanya kepada kami bantu. Tak dapat jawab, baru kita bawa ke Mufti. Okey. Pun masuklah dalam bilik konsultasi bincang. Dia start mula tuan, dia kata, Ustaz nak tahu bersama dengan saya ni ada beribu jin di belakang saya, kata dia. Saya kata, ini mana orang? Tuan-tuan, Ustaz, sebenarnya saya ni lah manusia, orang lain semua tengah tunggu-tunggu ni, kata dia. Saya mimpi Ustaz, memang disahkan saya lah orang tu. 3-4 kali dia ulang. Lah kali saya kata, Tuan, mana Tuan nak kata Tuan ni Imam Mahdi ke? Dia kata, tuan-tuan, alhamdulillah kalau Ustaz tahu, kata dia. Dah saya pula. Punya lah tuan-tuan. Bila kita tanya, rupanya dia kata, Ustaz, masa musim PKP, kerja tak ada kerja, kena buang kerja. Kemudian isteri dia tinggalkan dia, anak-anak dia tinggalkan dia. Sampai tak macam tu. Ada satu lagi kes, ni tak habis cerita ni. Banyak cerita orang gila kan. Ada satu lagi makcik perempuan datang Jabatan Mufti, sama jugalah, mana jumpa Mufti. Kita panggil, bawa masuk bilik. Adalah 3-4 orang pegawai, masuk pegawai perempuan pun. Kita pun tanya,
Tiba-tiba dia kata, ustaz nak tahu tak, dia datang, dia tanya kita tuan-tuan. So ustaz nak tahu tak, sebenarnya Nabi-Nabi lagi hidup, kata dia. Kita kata, mana ada cik, semua wafat dah, Nabi Muhammad yang terakhir. Kata dia ada. Nabi-Nabi itu sekarang ni ada di rumah saya, iaitu anak-anak saya. Nama anak dia Yaakob, Yusuf. Okey lagi. Kalau ustaz nak tahu sebenarnya, ini memang saya pun terkejut, tuan-tuan. Dia kata, sebenarnya ustaz, nasab hari ini telah diseleweng, kata dia. Ustaz tahu siapa yang seleweng? Sebenarnya yang menyeleweng semua ini ialah kerjanya Tun Mahathir, kata dia. Pula Tun Mahathir kono, tuan-tuan. Dan dia kata, sebenarnya yang masih menjaga nasab itu je ustaz Zahid Hamidi, kata dia. Adalah. Kita kata, cik, ni kalau lain sudah ni cik. Saya kata, cik, kami nak tahu pula tu kerja Tun Mahathir dengan Zahid Hamidi, kata. Cik balik dulu. Nanti kan kita panggil balik, kata. Balik dia, tuan-tuan. Nak dia. Dia kata, cerita kat orang lain semua percaya. Nanti cari. Jadi, Ummu Salamah ni dipisahkan dengan anak dia. Ummu Salamah ni, dia duduk di depan pintu dia setiap hari menangis. Semua cerita Piramli tu penama tu, yang mata. Cerita dia. Ibu layan lah. Menangis tuan-tuan depan pintu rumah dia, menangis. Dia kata, dah setahun aku setiap hari kan anak dengan suami dia. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu kata kita, kok kalau kita tuan cari lain lah, cari elok lagi. Jadi sampai tahap Abu Salamah, dia bukan anak dia. Abu Salamah nak berhijrah ni pula, ada pula lagi keluarga Abu Salamah ni pula halang. Kalau kau nak pergi, tapi buat keturunan kami. Dalam riwayat tuan, dia tarik anak Abu Salamah ni, Salamah ni ditarik, ada riwayat kata sampai cedera, sampai terputus tangan Salamah. Akhirnya Abu Salamah pergi ke Madinah Al-Munawwarah seorang. Ini harga dibayar oleh sahabat, tuan-tuan. Kita baru Ta'ala uji sikit tu pun macam-macam kata, oh, Tuhan ni tak sayang kat kita lah, Tuhan ni zalim lah. Ada satu orang Melayu kita, budak muda, dia kata, dengan ini saya isytiharkan saya telah murtad, kata dia. Sebab apa? Sebab dia kata, dia rakam video ni, kata, korang tak tahu Tuhan ni uji aku ni macam-macam uji. Dia tak cakap ni 9 lah, tuan-tuan. Saya tahu mana Tuhan uji ni, Tuhan tak wujud, kata dia, tuan-tuan. Jadi Ummu Salamah ni nangis punya setahun, sampailah tahap orang Makkah pun kata tu. Dia kata, macam ni lah Ummu Salamah, kalau kau nak pergi juga ke Madinah, kau pergilah. Tapi kami tak hantar, kau jalan sendiri. Tuan-tuan kena bayang pula, dia Mekah hari ni bukan macam hari tu. Ni dia ada kereta api laju, tuan-tuan. Sejam setengah sampai. Masa tu tak ada kenderaan. Adalah, tapi tak diberinya unta ke Ummu Salamah. Ummu Salamah jalan seorang diri, tuan-tuan bayang. Berapa jauhnya jarak Mekah ke Madinah. Saya ingat Mekah Madinah tu, walaupun nampak macam tuan, saya ingat dekat, kalau Negeri Sembilan dengan Johor tak kurang tuan-tuan jaraknya. Negeri Sembilan dengan Johor. Kalau naik bas dalam lebih 3 jam, betul kan? 3-4 jam. Jauh perjalanannya. So tu pula jalan dia
yang selamat. Di tengah jalan tu ada perompak, perogos, semua ada. Tapi Ummu Salamah beranikan diri. Dia tetap pergi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sampailah dia bertemu dengan seorang lelaki yang namanya Uthman. Ini pun menarik kisahnya, tuan-tuan. Sebab berapa lama masa ni je boleh je? Kau dah lapar dah? Boleh? Sikit, tuan-tuan. Ustaz janji tadi nak pergi awal. Sikit, tuan-tuan. Adik-adik okey? Dalam monong macam tak. Apa tadi? Seorang lelaki Uthman bin Talha. Dia nampak Ummu Salamah kesian. Uthman bin Talha itu, tuan, menariknya sebab Uthman bin Talha ni dia adalah orang kunci pintu Kaabah. Dia pegang daripada dulu. Nabi pernah jumpa dia. Nabi kata, boleh tak kalau kau bukakan pintu tu tak? Nabi dianiaya di Mekah, minta izin. Uthman bin Talha. Nabi gondang. Nak azan dulu ke boleh? Tahuilah. Okey. Jadi Uthman bin Talha ni bila Nabi kata minta kerana satu hari nanti aku akan menguasai Mekah, kata Nabi. Nabi dah ada firasat. Uthman bin Talha kata, tu Muhammad, kalau engkau boleh kuasai Mekah, maknanya orang Mekah ni semua dah tak ada. Dia tak benar. Punya pembukaan kota Mekah. Nabi berjaya buka kota Mekah. Nabi minta kepada Uthman bin Talha ini untuk buka pintu Mekah. Masa tu kita ingat sebut dulu. Nabi Kaabah tu ada banyak berhala-berhala. Termasuklah Kaabah tu kata, okeylah, saya pun tak pernah masuk Kaabah. Siapa nak bagi masuk kan, gaji orang besar boleh lah. Di dalam Kaabah tu ada lukisan-lukisan Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, ada wajah-wajah Nabi ditulis dilakar dalam tu. Semuanya ditangkan. Tapi bila minta kunci, asalnya Uthman tak bagi. Bini kata, bang, bagi je lah bang. Tu Nabi suruh saya. Bini dia kata, bang, datang tu, bagi je lah kunci tu. Sekejap lagi kan, kok kalau Nabi hantar lain lagi parah, kata bini dia. Bini dia seorang lagi watak namanya Omar Al-Khattab. Jangan sampai dia datang. Tuan-tuan, Nabi hantar Omar. Nabi hantar Omar. Omar itu je datang Omar. Omar kata, Uthman bin Talha, bukan Uthman bin Affan, Uthman bin Talha. Uthman, kepada aku ataupun aku penggal leher kau. Keluar dia. Dia beri kepada Omar pintu Kaabah. Selepas tu ini pula itu Uthman bin Talha. Kita kalau dendam dengan orang, tuan-tuan, masa tu kau lupa kau dan dulu, kata dia kan, kata kita kan. Kau tahu Nabi pula masa tu Islam. Dan Nabi kata jangan, tidak ada orang merampas dari Uthman. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ni kita tahu yang megang Kaabah. Mereka ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila apa yang Nabi buat tu, Uthman bin Talha kata ini bukan manusia biasa, akhirnya dia masuk Islam. Ini cerita, tuan-tuan. Jadi Uthman bin Talha ni bila jumpa dengan Ummu Salamah, dia kesian. Dia kata, mana boleh orang perempuan jalan seorang, bawa kau ke mana. Jadi dia Ummu tidak ada lelaki yang sebaik Uthman
Talha yang pernah mengiringi aku dalam perjalanan. Sebab dia kata Uthman walaupun bukan Islam, tapi bila Salamah berhenti nak turun daripada itu, dia akan berpaling, dia tak tengok. Uthman bin Talha radhiyallahu anhu sehingga akhirnya sampai ke Madinah Munawwarah. Itu hanya cebisan kisah yang tuan-tuan nak bagi tahu maknanya hijrah itu bukan ada tak hijrah kita hari ni? Ada tak hijrah? Hijrah kita pindah tu adalah. Hijrah yang dalam hadis ni ada ke tidak? Nabi SAW sebut la hijrah ba'dal fathi, selepas Fathul Makkah namanya hijrah. Tak boleh hijrah dah. Hijrah dah berakhir. Tetapi kata Tahir Ibn Ashur, masih ada keadaan yang hijrah tu ada, iaitu kalau yang dia diusir, dianiaya negara dia, jadi dia lari ke lain untuk mendapatkan perlindungan. Macam hari ni tuan-tuan, banyak orang bincang berkaitan kes Rohingya. Sini ada Rohingya ke Ji? Ke tak ada? Tak ada? Ada. Ada. Kau dah ada? Tak ada kan? Oh tuan-tuan, Rohingya itu sebenarnya dia adalah unsur-unsur seperti Muhajirin dan Ansar. Sebab kita ni orang Islam tuan-tuan, mereka pun orang Islam. Sepatutnya tanggungjawab kita ialah bila dia datang bantu. Tuan-tuan, sahabat macam mana bila Nabi saudarakan antara Madinah. Dalam satu riwayat cerita Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni orang mana? Abdul Rahman bin Auf orang Mekah. Bila Nabi saudarakan, apa kata Sa'ad bin Mu'az kepada Abdul Rahman? Dia kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, inni aktsarul ansari malan. Wahai Abdul Rahman, aku orang yang paling kaya kat Madinah Al-Munawwarah. Paling kaya tuan-tuan. Dan dia kata apa? Wahai Abdul Rahman bin Auf, dan ini aku berikan separuh daripada kekayaan aku kepada engkau. Kalau dalam bank ada 200,000, aku dapat KWSP tuan-tuan. 100,000 beri ke orang free. Ada orang boleh buat tuan-tuan. Ustaz pun boleh. Dia tahu harta kan. Kemudian kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada 4 orang isteri. Kau tengok mana yang berkenan, ambil, kata dia. Cuma baiknya Abdul Rahman tu bukan macam kita. Separuh harta dia lagi lebih, kata dia tuan-tuan. Kalau ditawar bini tu, dia cari yang paling lawa sekali. Yang paling lawa tu saya nak yang tuan dia kan. Abdul bin Auf kata, la hajatali bidzalika, aku tak ingin, aku tak nak, tak nak. Cuma kau tunjuk kepada aku mana dia di Madinah pasar, aku nak pergi berniaga. Sebab kena faham, orang Mekah tuan-tuan, mereka memang kenal dengan orang yang businessman sampai hari ni. Lepas tu tuan-tuan tengok pergi ke Mekah, mana ada buka kedai. Tanah haram memanglah. Tanah haram pun orang Cina tak masuk. Yang ada pun Bangladesh. Pergi saya baru-baru ni pergi umrah. Puas lah, kita cubalah nak cakap Arab. Boleh cakap sikit Arab. Dia cakap Arab, dia cakap Melayu. Dia cakap Arab, dia cakap Melayu tu kan. Saya kata, macam ni lah bang, engkau orang Malaysia biasa jadi orang Arab lah, saya kata. Kau cakap bahasa Melayu kan. Abdul Rahman bin Auf ni juga adalah sahabat. Dia tak ada masalah. Dia kata, tunjuk je aku pasar. Pasar masa tu hanya ada satu pasar, namanya pasar Qainuqa. Qainuqa ni ialah nama kepada satu bangsa Yahudi. Jadi maknanya pasar tu memang pasar tu ialah milik orang Yahudi, harga memang confirm Yahudi. Kita hari ni harga Yahudi kan, itu orang Yahudi 100% tu kan. Tapi bagaimana Abdul Rahman bin Auf,
mengawal pasaran ke itu, sampailah tahap akhirnya tuan-tuan dan hati Allah. Selepas itu Abdul Rahman bin Auf jumpa dengan dia, dah ada kesan warna kuning kat topi pipi. Nabi jumpa. Nabi pun tanya Abdul Rahman bin Auf, sebab masa itu kalau tanda kuning tepi ni maknanya orang itu baru sahaja berkahwin. Kalau kita ada inai kat tangan lah. Nabi tanya Abdul Rahman, kau baru nikah kau? Abdul Rahman, ya Rasulullah, aku baru nikah. Nabi tanya, apa yang engkau berikan kepada diri engkau sebagai mahar? Dia kata, aku berikan sebentuk emas. Bayang tuan-tuan, baru je daripada Mekah dia boleh beri hantaran omeh. Kemudian kata apa? Nabi kata, aulim. Ini dalil sunat kita buat kenduri kahwin tu. Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Apa kenduri tuan-tuan? Tujuan kenduri nak berlumba, kemah siapa paling banyak. Tujuan kenduri apa dia? Tujuan kenduri nak dewan siapa paling lawa dia tuan-tuan. Tujuan kenduri ialah nak bagi tahu. Sebab itu orang Melayu dia ada tradisi namanya kompang. Kat sini lagi kompang. Dah ada dah kan. Orang sekarang pakai apa audio je, pang. Ada juga bunyi kan. Kenapa ada kompang? Saja nak buat mokak, nak buat meriah tak? Tujuannya ialah dua kali dah ni. Tuan-tuan. Tujuannya ialah supaya bila pukul kompang, orang jauh pun dengar, dia tak datang pun paling kurang tanya, anak siapa kahwin kan? Supaya bila dia nampak nanti ada lelaki puan jalan, tak adalah dia kata, ni apa ni tak lagi kan? Itu tujuan nikah tuan-tuan. Okey, jadi terakhir sebelum kita mati. Jadi tuan-tuan, sepatutnya kita kena bantulah orang India ni. Cuba tak habis lagi. Semua tuan-tuan, salahnya ialah orang India ni bukan seperti Muhajirin Makkah. Bukan macam naulah, confirm bukan. Jadi banyak saya pernah ada satu round discussion, bincang. Memang mereka ni ada satu sikap yang suka, istilah kita mungkin macam ambil kesempatan. Tapi masalah yang lebih besar ialah kita di Malaysia, kita tidak iktiraf UNHCR. Undang-undang kita tak iktiraf. Sepatutnya mereka datang ke sini bukan sebagai penetap, tetapi hanya sebagai duduk sementara saja sebelum cari tempat lain kan. Jadi masalah dia tuan-tuan, dia kerja tak boleh. Yang bila kerja tak boleh, dia buka kedai dia dekat tepi-tepi jalan, dia pergi minta. Dia siap, tuan-tuan tengok video, siap dia lompang orang tu tak bagi duit. Dia nak kan. Kemudian hospital dia ada tak ada kelebihan untuk pergi ke hospital kerajaan. Tuan-tuan tahu, mereka ni nikah kahwin dengan siapa? Kita ada tuan imam kan. Tuan imam ada pernah nikah orang Rohingya? Ada tuan-tuan. Dia mana ada syariah. Perbincangan tu ada kata ustaz, ada satu kes ustaz, saya pergi ke rumah orang Rohingya ni. Mula-mula saya pergi tu tengok laki dia lain. Esok tu saya datang dah bertukar laki dia. Saya pun tanya, cik, puan, nak tengoklah yang itu laki semalam pergi mana? Dia kata, itu laki semalam tarah. Saya sudah cerai sama dia, kata dia tuan. Dia cerai bini dia, laki dia. Dia perempuan, dia cerai. Ikut suku dia. Ini yang berlaku dalam negara kita. Bukan saya cerita ke Sultan Tengah minta orang Sultan Tengah selesaikan tau. Dia orang kerajaan selesai lah. Cuma nak ada hijrah tu, tapi dalam bentuk yang agak sedikit berbeza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maaflah tuan-tuan, tersalah kata, tersalah bicara. Nampak muka dah lapar je kan, ada kambing. Mohon maaf lagi tuan. Ada rezeki nanti kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih Haji Dato'. Jadi sebelum kita mendengarkan Aisyah dan selepas itu kita ada sedikit jamuan yang akan sana. Jadi kita seperti sebelah kiri saya sana sebelah kolam wanita dan lelaki seperti biasa di kemah sana di sebelah kanan saya. Jadi makluman yang kedua, majlis yang sama di Surau Kampung Jawa akan diadakan pada 2 dalam Jumaat. Jadi jemput tuan-tuan hadir ke Kampung Jawa. Jadi sekian, assalamualaikum. Pada malam esok insyaAllah Ustaz Tino akan bersama kita di Surau ini. Jadi jemputlah tuan-tuan hadir lagi pada malam esok bersama Ustaz Tino. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.